Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saudara ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk kajian kami, iaitu terjemahan lagu Story of My Life oleh One Direction yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, iaitu Kisah Hidupku. Dan ini adalah alih-alih. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, bidang terjemahan ini adalah penghubung bagi penutur bahasa sumber untuk memahami bahasa sasaran. Menurut Mila Asma Ubusa pada tahun 2026, perkataan terjemah ini berasal daripada bahasa Arab. Dalam kamus Al-Mujid fil Lugha wal Alam pula, lafaz terjemah ialah mentafsir satu kalam, iaitu pembicaraan dengan menggunakan bahasa lain. Jadi dalam analisis ini kami menggunakan teori terjemahan Vinay dan Darabelnet, iaitu terjemahan secara langsung. Terjemahan secara langsung ini adalah kaedah untuk penterjemahan yang mengekalkan bentuk asal teks sebanyak mungkin. Dalam teori ini terdapat 3 prosedur. Prosedur yang pertama adalah peminjaman. Peminjaman ini adalah pengambilan secara langsung perkataan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan. Prosedur yang kedua adalah terjemahan pinjaman, iaitu penterjemahan secara struktur dengan mengekalkan susunan asal tapi menyesuaikannya mengikut sistem bahasa sasaran. Dan prosedur yang ketiga adalah terjemahan literal, iaitu penterjemahan perkataan demi perkataan dengan mengekalkan makna asal. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui analisis teks secara perbandingan. Kajian ini turut bertujuan untuk menganalisis kaedah penterjemahan lirik lagu Story of My Life daripada One Direction ke bahasa Melayu secara jelas dan sistematik. Bagi analisis korpus pula, lirik lagu ini diperoleh daripada sumber Google dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dalam bentuk jadual. Pemilihan lagu ini adalah kerana ia mengandungi unsur emosi dan gaya bahasa yang pelbagai. Seterusnya, kajian ini menggunakan analisis deskriptif berdasarkan teori terjemahan Vinay dan Darabelnet 1958 yang melibatkan 3 prosedur utama, iaitu terjemahan peminjaman, terjemahan kad dan terjemahan literal. Melalui pendekatan ini, kajian ini dapat mengenal pasti prosedur terjemahan yang digunakan dalam lirik lagu ini dan dengan lebih teratur dan jelas. Seterusnya, saya akan meneruskan perbentangan ini bagi bahagian analisis data. Berdasarkan rangkap 1 dan 2, teori ini menekankan konsep yang mengekalkan makna asal dari apa yang telah diterjemah tanpa mengubah sebarang maksud tersebut. Misalnya dalam baris 1 rangkap 1, iaitu teks asalnya, "Written in this wall are the story that I can explain," dan terjemahannya berbunyi, "Tertulis kisah-kisah pada dinding yang tak mampu aku jelaskan." Hal ini menunjukkan makna yang disampaikan dalam ayat tersebut adalah sama apabila telah diterjemahkan tanpa menggunakan susunan yang berbeza. Begitu juga dengan ayat "And I will be gone tonight" yang diterjemah sebagai "dan aku akan hilang malam ini", yang merupakan terjemahan secara terus. Hal ini dikatakan demikian kerana terjemahan ini sangat mudah untuk difahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagi rangkap 3 dan 4, pendekatan ini dapat dilihat melalui penggunaan terjemahan literal dan terjemahan pinjaman. Contohnya, frasa dalam rangkap 3 baris 1, iaitu "The story of my life" diterjemahkan sebagai kisah hidupku yang mengekalkan struktur, maksud dan susunan asal. Begitu juga dengan ayat baris 2, "I take her home" yang diterjemahkan sebagai "aku membawanya pulang", di mana struktur subjek iaitu I kepada aku, kata kerja iaitu take kepada membawa, dan objek iaitu her kepadanya dikekalkan. Di samping itu, lirik baris 3, 4, 6, 8 dan 9 juga menggunakan terjemahan literal untuk menunjukkan bahawa susunan ayat terjemahan masih mempunyai makna yang sama dengan lirik asal. Namun begitu, baris 5 dan 6 menggunakan terjemahan pinjaman bagi mengekalkan susunan asal tetapi menyesuaikannya dengan sistem bahasa sasaran.
Selain itu, terjemahan literal juga digunakan dalam ayat rangkap 4 baris 1 seperti written on this wall yang diterjemahkan menjadi tertulis pada dinding-dinding ini. Menunjukkan terjemahan langsung perkataan demi perkataan tetapi masih mematuhi tata bahasa Melayu yang betul. Begitu juga dengan baris 2, api di bawah kakiku menyala terang yang berasal daripada the fire beneath my feet is burning bright. Setiap unsur leksikal diterjemahkan secara langsung tanpa perubahan struktur, iaitu fire kepada api, beneath my feet kepada di bawah kakiku, dan burning bright kepada menyala terang. Hal ini jelas mencerminkan prinsip terjemahan literal yang mengekalkan makna asal sekaligus menyesuaikan dengan budaya. Rangkap 5 baris 1 dan aku akan hilang malam ini, yang merupakan terjemahan daripada and I'll be gone tonight. Dalam hal ini, pengulangan kata gone diterjemahkan secara langsung kepada hilang, menunjukkan kesetiaan terhadap bentuk dan gaya asal. Begitu juga dengan baris 2, api di bawah kakiku menyala terang, yang berasal daripada the fire beneath my feet is burning bright. Namun begitu, baris 3 menggunakan terjemahan pinjaan apabila diterjemahkan. Kesimpulannya, teori terjemahan Vinay dan Darbynet menekankan bahawa proses penterjemahan bukan sahaja menukar perkataan daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran tetapi melibatkan penyesuaian makna, struktur dan konteks budaya. Selain itu, teori ini juga menunjukkan kesetiaan dalam terjemahan tidak semestinya terikat sepenuhnya dengan bentuk asal, namun sebaliknya lebih kepada mengekalkan maksud, emosi dan kesan kepada pembaca. Oleh itu, pendekatan ini menegaskan bahawa kejayaan sesuatu terjemahan bukan dilihat melalui ketepatan struktur bahasa semata-mata tetapi melalui keupayaan menyampaikan makna.